Okay, praktiskan diri 1.1c. Soalan 1. Fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti yang dinyatakan. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. A. Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 7X tambah C melalui titik 05. Okay, jadi kita nak tahu nilai C macam mana? Sebenarnya nilai C lah 5 kalau nilai X-nya adalah kosong. Tetapi kita nak tunjukkan juga kalau kamu gantikan nilai X sebagai kosong dan nilai Fx sebagai 5. Kita tengok. Jadi Fx ni ganti sebagai 5. X semua gantikan kosong. 7 darab kosong tambah C. Sini dapat kosong. Sini juga dapat kosong. Jadi 5 sama dengan C. Okey, dah dapat 5 sama C. Jadi kita tulis balik ataupun dia punya ungkapan. X kuasa 2 tambah 7X tambah 5. Dalam kes B, Fx sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X tambah C. Sama juga macam A, kita gantikan X sebagai 2, gantikan Fx sebagai -3. Jadi kita dapat di sini -3 sama dengan 2 darab 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 tambah C. Jadi kita kira sini 2 kuasa 2, 4 dan 4 darab 2 dapat 8. Jadi 8 ini -4 darab 2 tolak 8 tambah C. Jadi sini -3. Jadi kalau kita ringkaskan dulu ni dapat kosong. Jadi -3 sama dengan C. Sebab sini dapat kosong. Dapat jawapan dia C sama dengan -3. Kita boleh tulislah Fx sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X tolak 3. Okey, jika kamu ada jumpa soalan diberikan seperti ini, dia suruh cari nilai C dan dia bagi pintasan Y. Jadi sebenarnya nilai C itu adalah pintasan Y. Jadi dalam kes ni tak payah kira apa-apa, kamu terus kata C adalah 4. Okey? Jadi kalau ada lukisan pun boleh juga, iaitu melanggar paksi Y. Okey? Selain daripada itu, soalan ni sama seperti soalan A. Di mana kalau pintasan Y diberikan, maknanya koordinat yang dilalui ialah 0, 4. Okey, pintasan Y adalah 4, maknanya koordinat adalah 0, 4, yang nilai C adalah 4. Okey, seterusnya soalan 2. Rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P, berikan justifikasi anda. Okey, kalau graf berbentuk masam, nilai A adalah negatif. Adakah nilai P ini lebih ataupun kurang daripada kosong? Dalam kes ini tidak. Kita kena kata P lebih besar dari kosong. Sebab bila contoh kita ambil P lebih besar dari kosong tu, contohnya 1. Bila kita masuk dekat sini sebagai 1, yang negatif tetap ada. Jadi negatif 1 X kuasa 2, graf itu berbentuk set face. Kita masukkan sebagai 2, graf itu masih jadi set face sebab di sini akan jadi negatif 2. Begitu juga kita masukkan 3, begitu juga kita masukkan 4. Kita masukkan kalau 4, di sini dah ada Gx sama dengan negatif 4X kuasa 2 tambah 3. Yang graf yang ini, kalau kita gantikan P sebagai 4, graf ini akan melanggar dekat garisan merah ini. Sebab nilai C dia 3. Kedua-duanya 3. Jadi sini adalah nilainya 3. Okey. Jadi selain daripada kita kata P lebih besar daripada kosong, P juga tak boleh lebih besar daripada 4. Okey. Tak boleh lebih besar daripada 4. Sebab kalau lebih besar 4, kalau 4 dia letakkan kat sini, kalau lebih besar 4 dia akan duduk dalam ni. Okey? Jadi dari situ kita kata P adalah lebih kecil daripada 4 tetapi lebih besar daripada kosong, ataupun kita kata P adalah terletak di antara
0 dan 4. Okey. Seterusnya soalan nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah h. Titik A 3, 14 ialah titik maksimum graf fungsi kuadratik ini. Untuk soalan A, diberi K ialah integer dengan keadaan K ialah di antara negatif 2 hingga 2. Nyatakan nilai K. Okay, jadi untuk jawab soalan ini, kita senaraikan nilai-nilai integer di antara negatif 2 sampai 2 tidak termasuk negatif 2 dan 2. Jadi, nilai K tak menentukan lagi yang ini. Cikgu boleh kata ialah negatif 1, 0 atau 1 sahaja untuk syarat integer. Jadi, dalam kes ini, kalau kita masukkan K ni sebagai 0, 0x kuasa 2, dia tak akan jadi fungsi kuadratik. Jadi, 0 tidak boleh diterima. Dan kalau kita tengok graf ini, graf masam, nilai A mestilah negatif. Jadi, ini nilai K yang boleh diterima. Jadi, oleh itu, K ialah negatif 1, bukan 1. Sebab kalau kita gantikan K sebagai 1, grafnya adalah berbentuk smiley face, senyuman. Okey? Itu untuk soalan A. Seterusnya B. Dengan menggunakan nilai K daripada A, hitung nilai H. Kita nak tahu nilai H, iaitu nilai C. Ini sama seperti yang kita buat tadi, soalan nombor 1. Okey. Jadi pertama kita tuliskan dulu, kita gantikan nilai K sebagai negatif 1. Okey, jadi fungsi f(x) ialah negatif x kuasa 2 tambah 6x tambah h. H adalah nilai C. Kita tahu ada koordinat, satu koordinat 3, 14 di sini. Kita akan gantikan 3 sebagai x dan 14 sebagai fx ataupun y. Ini fx lah dalam kes ini. Kita gantikan, dia kata 14 ialah negatif, letak bracket 3 kuasa 2 tambah 6 darab 3 tambah H. Jadi 14 sama dengan, ni 3 kuasa 2 dulu. Jadi lepas tu kita dapat negatif 9 lah maksudnya. 3 kuasa 2, 9. Dan kemudian di sini tambah 18 tambah H. Jadi sini kalau kita ringkaskan kita dapat 9. Jadi kita kata 14 sama dengan 9 tambah H. Jadi H ialah 14 tolak 9. Jadi sehingga 9 tambah ni dapat 9. Jadi H sama dengan 5. Okey, itu untuk B. Seterusnya untuk C. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Berikan jawapan anda dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay, apabila dipantulkan pada paksi X, jadi graf ini, titik ini akan turun ke bawah. Dia akan jadi, dia akan melanggar tempat yang sama, tapi dia akan jadi macam ni lukang. Dan di bawah ini, nilai X yang sama. Okay, tapi nilai Y dah jadi negatif 14. Okay, tapi untuk dapatkan fungsi itu, kita tukarkan saja, sebabkan tukarkan saja nilai ini dengan ini dinegatifkan. Jadi kalau kamu tengok dekat sini lah, di sini nilai C untuk graf yang baru di sini. Okay, jadi dan bila dipantulkan, graf senyuman dan nilai K di sini yang asalnya negatif 1 akan jadi 1. Jadi untuk jawapan C, fx sama dengan
1x kuasa 2, tapi kita tak tulis 1x kuasa 2, kita tulis x kuasa 2 tolak 6x dan tolak 5. Sebab dia dah tukar dia punya pintasan y. Okey, dan di pintasan x tu masih sama lagi. Dia cuma nilai-nilai C pun ataupun C dan juga koordinat maksimum dan dah jadi minimum, dan terbalikkan simbol tu saja. Okey.